Siapa yang balik kampung hari ni, insyaAllah buah ada boleh singgah dekat homestay di Nanas Bapak. Hari ni petang ni 6 hari bulan 6. Jadi petang ni memang mana balik kampung yang nakkan nanas, insyaAllah ada. Kita buka selagi tak habis, kita buka lah boleh datang malam pun tak apa datang. So, pagi memang sibuk kita korban. Jadi hari Ahad insyaAllah ada. Okey. Jadi sesiapa yang nakkan nanas boleh datang di homestay di Nanas Bapak. Okey, itu saja. Okey. Ini ingki ada. Ingki ada 8 biji ya. Ini terhad. Ya. Ni ingki. Adin. Ingki. Nanas ingki. Harga sama aje lah. Tapi ada 8 biji ya. Siapa yang datang awal hari ni, akan dapat lah. Siapa yang awal dia dapat. Okey, ingki. Okey. Ni ada sikit. Okey. Kemudian, ni dah. MD2 ni MD2 Pak Din. Siapa-siapa yang nak MD2 boleh datang lah ya. Ni MD2. Okey, ni MD2 ada yang masak. Ada sikit lah. Ni ada 4 bakul. Ni tengok ni. RM5 sekilo. Okey. Ni ada lagi lah. Hari ni boleh ya. InsyaAllah hari ni ada. Kemudian esok Sabtu kita cuti lah. Sebab itu ada buat korban. Datang dekat homestay di Nanas Bapak. Ni ada. Ni ada dalam 3 bakul untuk hari ni. InsyaAllah kalau nak lewat datang malam pun tak apa. Ni tempat ni mudah datang je. Tempat Pak Din tak semak. Jadi dekat homestay je. Kita ada jualan hari ni. Kemudian besok kita cuti. Lepas tu hari Ahad kita ada. InsyaAllah kita akan jual lagi. Tapi tak banyak lah untuk dalam 2-3 hari ni je. Kalau ada lagi nanti Pak Din bagi tahu.